Ada juga yang orang bertanya, kalau saya dah ambil vaksin, kenapa saya masih sakit? Okey, biasanya salah faham ini berlaku disebabkan dia ingat vaksin tu adalah satu miracle teknik. Saya vaksin je, saya survive hidup sampai 1000 tahun. Tetapi itu tidak benarlah sebabnya vaksin ini kita pun dah tahu dalam satu vaksin tu ada 1 hingga 5 sampai 10 antigen. Dia spesifik untuk antigen yang ada dalam vaksin sahaja. Kalau katakan dia cucuk untuk hepatitis B, perlindungan untuk hepatitis B, dia tidak melindungi daripada penyakit hepatitis yang lain. Hepatitis A, hepatitis C, dia tidak melindungi. Apatah lagi nak expect dia melindungi daripada jangkitan-jangkitan lain di organ lain. Hepatitis tu kita tahu jangkitan pada hati kan. So disebabkan dia sangat spesifik inilah dia tidak melindungi daripada jangkitan yang lain. Saya bagi contoh. Selepas vaksinasi untuk pneumococcal, ibu bapa kadang-kadang dia berharap bahawa anak takkan kena jangkitan paru-paru dah. So ini adalah tanggapan yang salah sebenarnya. Okey. Sebabnya kalau katakan dia ada false assurance, dia rasa yakin sebab lepas vaksin okey anak saya takkan kena jangkitan dah, dia bila terkena jangkitan paru-paru tu dia akan rasa frust dan dia akan rasa kecewa dengan kita. Sebab itu kita sebagai jururawat dan doktor kita kena explain. Puan, vaksin ini kita bagi contohnya pneumococcal, dia melindungi daripada satu jenis jangkitan paru-paru yang disebabkan oleh bakteria pneumococcal. Kenapa pneumococcal ni penting? Sebab among jangkitan paru-paru yang banyak-banyak yang disebabkan oleh influenza, RSV, paramyxovirus, parainfluenza virus, macam-macam virus dan kuman lain. Tapi pneumococcal ni sangat penting sebab dia boleh buat komplikasi. Apa contoh komplikasi dia? Kecacatan otak, dia boleh buat jangkitan kat telinga juga sampai gegenang telinga pecah. Dia juga boleh menyebabkan jangkitan dalam darah yang kita panggil sepsis yang boleh membawa kepada kematian. Berbanding dengan kuman-kuman paru-paru lain, kuman ini lebih dahsyat kesan dia. Sebab itu, kita fokuskan spesifik perlindungan kepada pneumococcal ni. Sebab tu dulu pneumococcal kena bayar kalau nak ambil. Kena pergi beli dekat private. Tapi sekarang, bila kita dah ada duit, kita masukkan dalam National Immunisation Program. Okay? So tak adalah nak kata lepas kita cucuk pneumococcal, dah tak kena jangkitan paru-paru. Dia masih boleh kena disebabkan oleh jangkitan kuman yang lain yang insya-Allah kurang serius berbanding daripada pneumococcal tersebut. Ada juga kemungkinan yang mana bila kita cucuk 100 orang, mungkin 2 daripada 3 orang, 2-3 orang daripada 100 orang itu gagal menjanakan imuniti yang mencukupi. Sebab apa? Boleh jadi banyak faktor. Boleh jadi sebab sistem imuniti badan dia tak kuat waktu tu. Kita tak tahu kan, nampak luar okey tapi sebenarnya sistem imuniti dalam tak cukup kuat. Dia tak adalah kena side effect tapi dia tak efficacious. Dia tak berjaya menjanakan imuniti tersebut. Kedua, boleh jadi juga penyimpanan vaksin tu tidak betul atau pemberian vaksin tidak betul dan benda ni kita cuba sedaya upaya, kita ada flow dan protokol kita untuk elakkan berlaku tapi kadang-kadang perkara ini masih boleh berlaku dan tanpa kita sedar. Sebab itu keberkesanan mungkin akan turun juga. Okey? Dan antara 2 dan 3 orang ini mereka bila dah cucuk pun tak jana imuniti, jadi tak jana perlindungan. Sebab itulah mereka masih boleh dijangkiti. Dan mereka ini dilindungi oleh 2 cara. Pertama, kalau orang sekeliling dah cucuk vaksin, insya-Allah dia akan dilindungi melalui herd immunity lah, imuniti kelompok. Kedua, ada sesetengah atau kebanyakan vaksin schedule, jadual vaksin, kita bagi berulang, ada booster dose untuk memastikan bahawa immunity tu kalau katakan first time cucuk tak dapat, yang second time cucuk dia boost immunity cukup untuk melindungi selepas itu. So, disebabkan itulah kita kena explain pada patient kenapa kalau masih sakit lepas vaksin, 2 sebab. Satu, perlindungan dia beri spesifik. Kalau cucuk untuk pneumococcal, dia pneumococcal saja sebab pneumococcal tu lebih serius. Tapi jangkitan paru-paru lain masih mungkin boleh kena. Yang kedua, ada kemungkinan kecil kita cucuk vaksin tu mungkin badan tak jana imuniti sebab tu penting ada booster dose dan sebagainya.